Subhanallahilazimi wa bihamdi. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengucapkan subhanallah ya azimi wa bihamdi akan ditanam bagian sebatang pohon tamat di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi kan, Abang? Ya, pandai adik. Sekarang saya dan adik saya sedang siram pokok supaya halaman rumah nampak segar. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Ya, itu ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Baiklah, sekarang kita rehat sebentar sebelum masuk rumah. Sekarang saya dan adik saya akan belajar dengan Umi. Sekarang saya dan adik saya sedang belajar sains dengan Umi. Umi sedang terangkan tentang pelajaran sains kepada kami. Seronok juga belajar sains bersama Umi. Kami cuba faham dan tulis semula apa yang Umi ajar. Jom kita teruskan solat tarawih, malam ni dah mula 10 malam terakhir. Kita nak dapat malam Lailatul Qadar kan, Abang? Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya betul, jangan lepaskan tawaran istimewa